Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Al-Mubarak. Saya Nur Zahra, wartawan Wix TV, dan bersama saya Muhammad Amsyar Mukhlis selaku juru kamera. Pada hari ini kami akan melaporkan kemeriahan Majlis Iftar Perdana peringkat PPD Machang bagi tahun 2026. Majlis ini bukan sekadar satu pertemuan untuk berbuka puasa, malah ia merupakan wadah buat seluruh warga pendidik di daerah Machang untuk mempertautkan ukhuwah serta menyantuni semangat kekeluargaan dalam bulan yang penuh barakah ini. Tanpa membuang masa, mari kita saksikan. Assalamualaikum Tuan, boleh saya tanya? Ya, tanya dulu. Apakah peranan PBG untuk meningkatkan prestasi akademik murid? Okey, Alhamdulillah. Pertama saya terima kasih kerana sudi temu ramah saya sebagai pegawai PPD Machang ini. Bagaimana soalan dia, bagaimana PPD boleh bantu untuk meningkatkan prestasi akademik murid? Bagi PPD dan rakan-rakan pegawai di PPD, dua perkara yang kami ingin tingkatkan. Yang pertama, kami ingin tingkatkan akademik. Akademik pelajar itu menjadi jis utama pengetua, guru besar dan PPD. Yang kedua ialah menjaga saksiah peribadi. Peribadi juga menjadi keutamaan. Tidak ada guna kita belajar pandai, tiba-tiba akhlak buruk. Jadi untuk itu, peranan PPD yang pertama ialah memberi suatu perancangan kepada sekolah bagaimana untuk berjaya dalam satu-satu bidang akademik dan saksiah. Kita duduk, kita bengkel, kita libat urus. Kalau sekolah di peringkat bandar, macam ni plan strategi dia. Kalau sekolah di kampung, macam ni cara dia. Jadi peranan PPD ialah mengurus di segi akademik dengan melibatkan guru-guru pakar, guru-guru SIC, SIP Plus, yang mana guru-guru ini pengalaman dia jauh lebih tinggi. Jadi dengan adanya PPD, dengan adanya guru cemerlang, guru pakar, kita akan selarah untuk bantu dari segi mata pelajaran. Itu di segi akademik. Yang kedua, dari segi kemejadian murid saksiah itu, kita menggunakan kaunselor-kaunselor kita menggunakan guru pakar kita dalam bidang co-curriculum, yang mana kemejadian ini akan membolehkan murid itu masuk dalam pasaran. Begitu juga pendigitalan. Kemahiran pendigitalan, hari ini di peringkat PPD, timbalan-timbalan kita telah menyusun langkah untuk jadikan pendigitalan ini terasa utama di sekolah. Bagaimana bentuknya? Kita bina plan strategi. Tahun pertama murid darjah 1, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Akhirnya kemuncak tingkatan 5, mereka dah boleh masuk ke kerjaya. Jadi peranan PPD itu besar untuk bantu dua perkara, akademik dan kemejadian murid. Okey, ada lagi? Itu je. Okey, itu sahaja. Terima kasih Tuan. Terima kasih semua. Terima kasih Wataniah. Mara maju ke hadapan. Okey. Terima kasih Tuan. Alhamdulillah, tamat sudah laporan kami bagi Majlis Iftar Perdana pada kali ini. Semoga ukhuwah yang terjalin erat pada hari ini terus mekar demi kecemerlangan pendidikan di daerah kita. Sekian itu sahaja daripada kami, kru Wix TV. Wix TV, kreatif, aktif, positif.